2 waktu. Nak masuk kena minta izin. Ayah bagi baru boleh masuk, ayah tak bagi tak boleh masuk. Tahu pasal apa? Pasal 2 waktu tu waktu istirahat mak dengan ayah. Yang tu kepada anak yang belum baligh. Anak yang dah baligh, kenapa? Ustaz Syamad, anak yang dah baligh setiap waktu kena minta izin nak masuk bilik mak, bilik ayah. Kita tahu buat apa? Anak bukan minta izin masuk, anak duduk dalam bilik mak ayah. Sampai ke tahap ayah kena compromise. Ayah ni sampai kena mengalah. Orang lelaki-lelaki ni muslimat, dia pun bukan jenis duk komplain sangat. Biar pi. Lepas tu duk gaduh lah, suami saya tu duk dengan orang tu, lagi duk kata dengan orang ni, lagi apa semua. Tuan-tuan tahu tak, orang lelaki-lelaki ni dia tak ada expired. Tuan-tuan saya tahu pasal apa? Pasal dia lost, dia dah kehilangan semat tumpuan dia waktu dia duduk di rumah. Dia nak dibelai, dia nak peluk, dia nak pegang, dan dia tak dapat. Pasal apa dia tak dapat? Sebab anak duduk sekali dengan mak dalam bilik. Kadang-kadang tuan-tuan, ayah dengan mak kena kompromis duduk bawah, anak duduk atas. Duduk atas katil. Ayah lagi nak pegang sikit, nak apa semua, nak tengok lebih sikit, nak pegang sikit. Mak dia kata apa? Anak tu ada. Hati orang tua tu. Tidak macam ni. Melawak-melawak juga tuan-tuan. Benda ni benda penting. Kita tak perasan, kita selalu ambil ringan. Akhirnya apa jadi? Akhirnya keluarga tak jadi macam yang kita nak. Suami kita tak jadi, hubungan kita dengan suami kita tak jadi sama macam kita nak. Tuan-tuan, kasih sayang ni boleh pi sampai ketua. Kasih sayang ni dia boleh berbunga sampai ketua. Tuan-tuan jangan duk anggap bila sampai satu had kita dah tak ada kasih dah. Tak ada, dah makin tawak dia kita. Pasal apa tawak? Sampai ke tahap kita hidup ni suami isteri ni macam sekadar nak memenuhi tanggungjawab je. Dia isteri saya suami dia. Takat tu je. Dah. Dalam hidup ni, dalam berkeluarga ni ada 3 benda. Mawaddah, rahmah, sakinah. Allah sebut dalam Quran, kita kahwin sebab nak dapat 3 benda ni. Sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmah, belas kasihan. Mawaddah, kasih sayang. Bukan sakat kasih sayang waktu first 10 years saja, 10 tahun pertama. Dah sampai tua. Tuan-tuan tengok orang-orang putih kadang-kadang duduk main tempat kita. Tuan-tuan, tua-tua lah, jalan pegang tangan dua-dua orang, pergi cuti apa sebagainya. Tuan-tuan sekalian bersama. Dan tu sepatutnya ada dekat kita. Tapi kita tak ada. Tak pasal apa? Pasal anak-anak sepatutnya dipengerat kasih sayang. Tapi disebabkan kita salah faham dan kita letak salah duduk dia, akhirnya anak-anak tu jadi penyebab kita berenggang dengan isteri, dengan suami kita. Pasal apa Allah suruh asing tempat tidur? 7 tahun belajar, 10 tahun asing tempat tidur lah. Tak boleh tidur sekali dengan kita dah. Bahkan tak boleh tidur adik dengan kakak laki, adik lelaki, kakak perempuan, tak boleh. Kena asing tempat tidur lah. Pasal apa? Ada hikmah dia terkandung dekat dia. Ikut je, pasti kita akan selamat.